Justru jangan bersedih, jangan rasa seolah-olah kita tak boleh buat apa-apa. Hari ini Malaysia tahu bahawa seluruh rakyatnya, tak kira daripada Cina, daripada Melayu, daripada Kadazan ataupun apa-apa, kita tahu kita boleh mainkan peranan. Semalam semasa di lapangan terbang, ada pramugarinya, ada pilotnya yang duduk di depan dan laungkan Free Palestine. Ini luar biasa. Jadi tuan-tuan, saya mohon untuk kita maklumkan, dan saya ada permohonan kepada Datuk Seri Anwar. Kita gunakan pentas ni, kita tak hantar memorandum. Kalau beliau tak suka, saya mengundur diri. Tapi saya ambil, saya beranikan diri, saya berkira-kira nak cakap tak mau cakap. Biar live. Datuk Seri, saya mohon izin untuk diatur gerakkan kumpulan Sumut Nusantara ini ke bumi Mesir. Saya tahu Datuk Seri ada hubungan baik dengan Presiden Fattah Al-Sisi. Kita tahu Datuk Seri boleh memainkan peranan yang luar biasa, tak terjangkau oleh kita. Kami mohon izin Datuk Seri untuk bagi laluan kepada Sumut Nusantara Malaysia untuk kita buat gelombang kedua, menghantar bantuan melalui darat. Setuju tak setuju tuan-tuan? Setuju tak setuju? Kuat sikit. Kita tidak ada punya pilihan. Kami bersedia, dan insya-Allah ini gelombang kedua. Dan yang ketiga tuan-tuan, saya mohon sekali lagi, Yang Amat Berhormat Datuk Seri, andai besok Allah izinkan Gaza bebas dengan ceasefire, kami mohon Datuk Seri menjadi tonggak di depan, memakai jaket yang sama untuk menjadi chief di mission, untuk pastikan Malaysia membebaskan Gaza, membina semula Gaza. Oleh kerana itu tuan-tuan, saya mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Terima kasih banyak.